Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi tanpa dipinta, Farah Husna binti Cik Rohaizam. Seterusnya, saya akan memperkenalkan rakan setugas saya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis Najwa binti Nora Fendi. Assalamualaikum. Saya Nida binti Syah binti Lina Hazar Ruslan. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan pada hari ini, izinkan saya melafazkan serakap pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pantun ini mengingatkan kita bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Hari ini, saya akan membentangkan tajuk Dasar-Dasar Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepentingannya di sekolah. Itu Dasar-Dasar Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dasar-dasar ini digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memastikan pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah berjalan secara teratur, seimbang dan berkualiti. Secara umumnya, dasar ini menyokong matlamat pendidikan negara untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek ataupun lebih dikenali sebagai konsep JERI. Terdapat 3 dasar utama yang menjadi tunjang kepada pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang pertama iaitu Dasar Kurikulum Sekolah 1983. Dasar ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan setiap sekolah mempunyai struktur kurikulum yang sistematik. Ia merupakan dasar pertama yang menjadi penyertaan dalam aktiviti kurikulum sebagai wajib kepada semua murid. Perihal ini menetapkan bahawa setiap murid mesti menyertai 3 komponen utama kurikulum iaitu yang pertama, pasukan beruniform seperti contoh Kadet Remaja Sekolah, Pengakap dan Puteri Islam. Yang kedua, kelab atau persatuan akademik seperti contoh Kelab Bahasa Melayu, Persatuan Sains dan juga kelab kesenian. Yang ketiga iaitu yang terakhir ialah sukan dan permainan seperti contoh bola sepak, bola jaring, badminton dan juga catur. Tujuan utamanya ialah untuk melahirkan murid yang aktif, berdisiplin, bertanggungjawab dan juga bersemangat kepimpinan. Dasar ini juga menggalakkan sekolah supaya merancang aktiviti kurikulum yang berkualiti dan inklusif agar semua murid dapat mengambil bahagian mengikut minat dan kebolehan masing-masing. Dalam perkara ini, sekolah diwajibkan untuk menganjurkan pelbagai aktiviti kurikulum sepanjang tahun persekolahan. Kehadiran, penyertaan dan sumbangan murid direkodkan untuk tujuan penilaian. Aktiviti juga dijalankan secara berstruktur seperti contoh latihan mingguan, perkemahan, pertandingan dan juga khidmat masyarakat. Seterusnya iaitu dasar yang kedua, digelar sebagai Dasar Satu Murid Satu Sukan, di mana diperkenalkan pada tahun 2011 di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia ketika itu bagi memperkukuh budaya bersukan di sekolah. Dasar ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan perkembangan menyeluruh diri pelajar. Setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya satu jenis sukan atau permainan. Perkara ini bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif. Yang kedua, menanam semangat kesukaran dan kerja berpasukan. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan fizikal dan mental. Dan yang keempat, mengurangkan kadar obesiti serta tekanan dalam kalangan murid. Dasar ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk mencungkil bakat dalam bidang sukan hingga ke peringkat profesional. Seterusnya, sekolah mesti menyediakan program sukan tahunan seperti contoh kejohanan sukan tahunan, latihan rumah sukan dan penyertaan dalam MSSM. Pelajar bukan sahaja dilatih untuk bertanding tetapi juga dilibatkan sebagai pengurus, pengadil atau penganjur untuk mengasah kemahiran kepimpinan di peringkat sekolah. Melalui dasar ini, murid membina sikap sihat, berdisiplin dan mampu mengurus masa dengan baik.
Seterusnya, dasar yang ketiga iaitu dasar yang terakhir pada hari ini ialah dasar pembangunan kurikulum kebangsaan. Dasar ini digubal bagi menyelaraskan pelaksanaan, pentaksiran dan pengiktirafan aktiviti kurikulum di seluruh negara. Ia menjadi rangka kerja rasmi yang digunakan untuk semua sekolah rendah dan menengah bagi memastikan keadilan dalam penilaian pelajar. Memberikan garis panduan lengkap tentang pelaksanaan aktiviti kurikulum termasuk jadual, pengurusan dan keselamatan. Yang kedua, penilaian kurikulum melalui PAJSK ataupun dikenali sebagai pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Yang ketiga, pengiktirafan pencapaian murid sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri ataupun kebangsaan. Matlamat dasar ini ialah untuk menilai potensi pelajar secara holistik, bukan hanya berdasarkan akademik semata-mata. Kurikulum dilihat sebagai medium untuk membina kemahiran insaniah ataupun digelar sebagai soft skill seperti komunikasi, kepimpinan, tanggungjawab dan semangat patriotik. Setiap penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum akan direkodkan dalam PAJSK yang menjadi sebahagian daripada markah keseluruhan mereka. Pelajar yang aktif akan memperoleh kelebihan untuk kemasukan ke universiti atau permohonan beasiswa. Guru pula berperanan sebagai penasihat kurikulum yang memantau dan menilai perkembangan murid secara berterusan. Sebagai kesimpulan, ketiga-tiga dasar ini sebenarnya saling melengkapi dan berperanan besar dalam membentuk murid yang holistik. Seperti dasar kurikulum sekolah 1983 yang menyediakan struktur asas penyertaan. Bagi dasar satu murid satu sukan pula yang diperkenalkan pada tahun 2011 menekankan kecergasan dan semangat kesukanan. Dasar pembangunan kurikulum kebangsaan memastikan penilaian dan pelaksanaan dijalankan secara sistematik dan adil. Secara keseluruhannya, dasar-dasar ini membantu melahirkan modal insan berkualiti, berdaya saing dan berakhlak mulia, sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan negara. Berpaksikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kurikulum dianggap sebagai pendidikan luar bilik darjah yang melengkapkan pembelajaran formal. Contohnya, aktiviti seperti debat, kawat kaki dan kelab inovasi mengasah kemahiran komunikasi, kepimpinan dan pemikiran kritis. Aspek-aspek begini sebenarnya merupakan satu aspek yang tidak diajar secara langsung dalam buku teks di dalam bilik darjah. Yang kedua, membina identiti dan jati diri pelajar. Dasar ini memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka minat dan bakat dia sendiri. Melalui penglibatan dalam kelab atau unit uniform, pelajar belajar kerjasama disiplin diri dan tanggungjawab sosial. Ia juga memperkukuh semangat cintakan sekolah dan negara, seperti contoh melalui aktiviti khidmat masyarakat dan sambutan Hari Kebangsaan. Yang ketiga, pemangkin perpaduan kaum dan keharmonian sosial. Kurikulum menjadi wadah pergaulan antara murid pelbagai bangsa dan latar belakang. Aktiviti seperti sukan, kelab kebudayaan dan kem motivasi membantu murid memahami kepelbagaian budaya Malaysia sekaligus membina toleransi dalam perhubungan sosial. Inilah yang menjadikan dasar ini penting dalam membentuk masyarakat majmuk yang bersatu padu. Yang keempat, menyemai nilai kepimpinan dan semangat kesukarelawanan. Murid diberi peluang menjadi ketua pasukan, pengurus acara atau pengacara majlis yang menonjolkan kepimpinan sejak usia muda. Aktiviti gotong royong, program kebajikan dan sukarelawan mendorong murid supaya lebih prihatin terhadap komuniti. Dasar ini juga menanam nilai kepimpinan melalui teladan sejajar dengan prinsip rukun negara. Yang kelima, pengiktirafan formal terhadap sumbangan pelajar. Selepas tahun 1983, KPM memperkenalkan sistem penilaian kurikulum supaya sumbangan pelajar diiktiraf secara rasmi. Pencapaian dalam kurikulum ini direkodkan dalam PAJSK iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum yang menjadi sebahagian daripada markah merit untuk permohonan ke universiti dan beasiswa. Ini menunjukkan dasar ini bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi satu sokongan terhadap dasar pendidikan abad ke-21 ataupun dikenali sebagai PAK 21. Walaupun diperkenalkan sejak 1983, dasar ini kekal relevan hingga kini kerana ia menyokong pembelajaran berpusatkan murid, kolaboratif dan kreatif. Aktiviti kurikulum seperti projek Deka Cipta, inovasi STEM dan program digital kreatif mendorong murid menyesuaikan diri dengan dunia digital dan ekonomi masa depan. Ini membuktikan dasar lama masih berfungsi sebagai asas kukuh dalam pembentukan pelajaran berfikiran global. Sebagai penutup pada hari ini, izinkan saya tinggalkan satu lagi rangkap pantun. Ilmu dicari sepanjang masa,
agar hidup berkeadaan mulia. Kurikulum bukan sia-sia membentuk insan berjaya dan sejahtera. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami dasar-dasar co-curriculum dan kepentingannya, mari kita selami pula tentang cabaran-cabarannya. Walaupun dasar yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sangat baik dan menyeluruh, hakikatnya pelaksanaan co-curriculum di sekolah masih lagi berdepan dengan cabaran-cabarannya. Cabaran pertama ialah kekangan masa. Pelajar pada masa kini bukan sahaja perlu fokus kepada akademik, tetapi juga tugasan, peperiksaan, kelas tambahan dan pelbagai komitmen lain. Akibatnya, ramai pelajar sukar untuk membahagikan masa antara akademik dan co-curriculum. Contohnya, ada sekolah yang menetapkan aktiviti co-curriculum pada petang Rabu atau Jumaat. Tapi, bila tiba hari tersebut, pelajar gagal untuk menghadirkan diri. Dan lama-kelamaan, aktiviti co-curriculum dianggap sebagai satu cabaran dan juga satu masalah bagi mereka untuk menghadirkan diri. Kesan jangka panjang, pelajar mungkin cemerlang akademik tetapi kurang kemahiran sosial dan kepimpinan yang sepatutnya dididik melalui co-curriculum dalam sekolah. Cabaran kedua ialah kekurangan kemudahan, terutamanya di sekolah luar bandar. Tidak semua sekolah mempunyai padang, gelanggang sukan atau peralatan yang mencukupi. Sebagai contoh, ada sekolah yang terpaksa berkongsi satu padang dengan 3 sekolah lain atau menggunakan kawasan parkir sebagai tempat latihan. Hal ini menjejaskan semangat pelajar untuk aktif dalam sukan dan permainan. Selain itu, kekurangan dana juga menyebabkan aktiviti kelab dan persatuan menjadi terhad. Tidak dapat menganjurkan program luar seperti lawatan akademik, kem motivasi atau pertandingan peringkat daerah. Akhirnya, murid di kawasan bandar lebih banyak peluang manakala murid di luar bandar agak ketinggalan. Ini menjadikan pelaksanaan dasar co-curriculum tidak seragam di seluruh negara. Seterusnya, mari kita masuk ke cabaran yang ketiga. Cabaran ketiga ialah kurang minat pelajar sendiri. Sejujurnya, ramai pelajar menyertai aktiviti co-curriculum hanya kerana diwajibkan, bukan kerana minat. Ada yang hadir sekadar untuk mengisi kehadiran nama, kemudian duduk di tepi padang tidak melakukan apa-apa. Fenomena ini berlaku kerana pelajar tidak memahami tujuan sebenar co-curriculum. Mereka menganggap ia tidak penting dan tidak memberi kesan kepada masa depan. Sedangkan markah co-curriculum memainkan peranan yang sangat penting dalam PAJSK untuk permohonan universiti dan beasiswa dalam masa akan datang. Jika pelajar sedar bahawa co-curriculum membantu membentuk kepimpinan, keyakinan serta disiplin, sudah tentu penyertaan mereka akan lebih aktif dan bermakna. Oleh kerana itu, penting untuk sekolah dan guru penasihat menjelaskan nilai sebenar di sebalik setiap aktiviti co-curriculum yang dijalankan agar murid dapat melakukan aktiviti dengan lebih bermakna. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi ialah beban guru penasihat dan kekurangan sokongan. Kita semua tahu, guru di Malaysia memainkan pelbagai peranan seperti mengajar, menyiapkan laporan, menilai kerja pelajar dan pada masa yang sama perlu menjadi penasihat kepada kelab, persatuan dan unit beruniform. Ada guru yang terpaksa mengurus 5 hingga 6 aktiviti co-curriculum sekaligus tanpa allowance atau sokongan yang mencukupi. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan guru letih dan tertekan, malah ia turut menjejaskan kualiti penganjuran program. Kalau kita hendak co-curriculum dijalankan dengan lebih efektif, guru juga perlu diberikan latihan, inisiatif, pengiktirafan dan penghargaan sewajarnya agar setiap aktiviti co-curriculum yang dijalankan lebih berkualiti. Walau bagaimanapun, setiap cabaran pasti ada jalan penyelesaiannya. Antara langkah penambahbaikan yang boleh diambil termasuklah mengadakan latihan kepimpinan dan pengurusan co-curriculum kepada guru penasihat supaya guru penasihat lebih bersedia dan kreatif untuk merancang aktiviti yang menarik.
Yang kedua, menambah peruntukan bajet khas untuk aktiviti kokurikulum, terutamanya bagi sekolah luar bandar yang kekurangan kemudahan. Yang ketiga, memberi pengiktirafan kepada pelajar, guru dan sekolah yang aktif, sebagai contoh melalui anugerah khas atau markah merit tambahan. Yang keempat, menjadikan kokurikulum lebih menarik dan relevan, sebagai contoh menambah aktiviti berasaskan teknologi, inovasi, seni moden dan komuniti agar lebih dekat dengan minat pelajar masa kini. Seterusnya, penambahbaikan yang boleh diambil ialah mendidik pelajar tentang nilai kokurikulum sejak awal agar mereka menyertai dengan kesedaran dan bukan paksaan. Seterusnya, menggalakkan kolaborasi dengan pihak luar seperti universiti, NGO dan agensi kerajaan. Ini membolehkan kerjasama, membuka peluang kepada pelajar untuk menjalani aktiviti berbentuk komuniti, kemahiran bekerjaya dan khidmat masyarakat sebenar. Seterusnya, mewujudkan sistem pemantauan dan refleksi selepas setiap aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, laporan ringkas atau sesi perkongsian bersama pelajar untuk menilai keberkesanan program dan menambah baik pada masa akan datang. Seterusnya, mengintegrasikan elemen kokurikulum dalam pembelajaran harian iaitu cross-kokurikulum. Contohnya, projek akademi yang menggabungkan kemahiran kepimpinan komunikasi atau kreativiti yang selalunya diasah dalam aktiviti kokurikulum. Akhir sekali, menggunakan platform digital untuk pengurusan dan promosi kokurikulum. Misalnya, portal khas atau media sosial sekolah yang pamerkan pencapaian pelajar dan aktiviti semasa. Ini bukan sahaja menaikkan semangat pelajar, malah membina imej positif sekolah. Oleh itu, dapat kita simpulkan, jika semua pihak memainkan peranan seperti KPM, sekolah, guru, pelajar dan ibu bapa, saya yakin cabaran pelaksanaan kokurikulum ini dapat diatasi. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti luar bilik darjah tetapi ruang untuk membina jati diri, kemahiran hidup dan masa depan generasi kita. Seperti kata pepatah, pendidikan tanpa pengalaman hanyalah teori kosong dan kokurikulum ialah pengalaman yang menjadikan pendidikan itu hidup. Justeru, dengan usaha bersama dan inovasi berterusan, kokurikulum mampu menjadikan nadi utama dalam membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berjiwa pemimpin, kreatif dan berdaya saing dalam dunia sebenar. Saya ingin menerangkan tentang kepentingan dasar kokurikulum. Kokurikulum ialah aktiviti luar bilik darjah yang menyokong pembelajaran akademik. Ia bertujuan melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga memiliki sahsia, disiplin dan kemahiran insaniah yang tinggi. Dalam era moden ini, kokurikulum bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan untuk membentuk generasi muda yang berilmu, berketerampilan dan berdaya saing. Pertama, kokurikulum membentuk sahsia dan disiplin diri. Melalui aktiviti beruniform seperti pengakap, kadet remaja sekolah dan pandu puteri, murid belajar tanggungjawab, ketabahan serta kepatuhan terhadap peraturan. Aktiviti seperti kawat kaki dan perkhemahan mengajar kita menghormati pemimpin, menepati masa dan bekerja sama dalam kumpulan. Nilai-nilai ini bukan sahaja berguna semasa di sekolah, akan tetapi juga apabila kita dewasa nanti, dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Kokurikulum meningkatkan kemahiran sosial dan kepimpinan. Dalam kelab dan persatuan, kita belajar berinteraksi, berbincang dan membuat keputusan bersama. Murid yang diberi peluang menjadi pengerusi setiausaha mahupun bendahari akan belajar menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan berwibawa. Kemahiran ini amat berguna di masa hadapan kerana dunia hari ini memerlukan individu yang mampu berkomunikasi dan bekerja secara berkumpulan. Kokurikulum menggalakkan gaya hidup sihat. Aktiviti sukan seperti bola sepak, bola jaring, badminton dan juga olahraga membantu murid mengeluarkan peluh serta meningkatkan kecergasan fizikal. Selain itu, aktiviti ini juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti obesiti dan tekanan emosi. Dalam masa yang sama, kita belajar menghormati pihak lawan dan menerima kekalahan dengan hati yang terbuka. Maka jelaslah bahawa kokurikulum membentuk tubuh yang sihat dan minda yang cerdas. Seterusnya, kokurikulum menyamai semangat patriotisme dalam jati diri kita. Melalui sambutan Hari Kemerdekaan, pertandingan pidato atau program rukun negara, murid dapat mengenali sejarah dan budaya tanah air. Mereka akan lebih menghargai keamanan dan keharmonian negara. Semangat cintakan negara ini amat penting untuk melahirkan generasi yang setia, berdisiplin dan bersedia berbakti kepada bangsa serta negara tercinta. Selain itu,
Kurikulum melahirkan murid yang seimbang dan holistik. Sistem pendidikan masa kini menekankan pembangunan menyeluruh, bukan hanya pencapaian akademik. Melalui kurikulum, murid dapat mengasah bakat dan minat dalam pelbagai bidang seperti seni, muzik, debat dan juga inovasi. Dengan cara ini, potensi murid dapat digilap sepenuhnya dan mereka akan menjadi individu yang kreatif, yakin dan mampu bersaing di peringkat global. Pertama, kurikulum dapat meningkatkan keyakinan diri murid apabila murid menyertai pertandingan seperti pidato, debat atau persembahan seni. Mereka berpeluang bercakap di hadapan orang ramai dan pengalaman ini membina keberanian dan keupayaan untuk menyampaikan pandangan dengan yakin. Murid yang berani menyuarakan pendapat akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam masyarakat dan bersedia menghadap cabaran masa depan. Oleh itu, kurikulum menjadi platform terbaik untuk melatih diri menjadi individu yang berani dan juga yakin. Seterusnya, mengasah bakat dan potensi diri. Kurikulum mengasah bakat dan potensi diri murid dan setiap murid mempunyai kelebihan tersendiri. Ada yang berbakat dalam sukan dan ada juga yang bakat dalam muzik atau kepimpinan. Melalui penyertaan dalam aktiviti kelab sukan dan persatuan, bakat-bakat ini dapat dikenal pasti dan dikembangkan. Ramai tokoh sukan dan artis terkenal negara memulakan langkah mereka melalui kegiatan kurikulum di sekolah. Jelaslah bahawa kurikulum ialah medan penting untuk mencungkil dan mengilap potensi murid ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, membentuk nilai murni dan semangat berpasukan. Selain itu, kurikulum membentuk nilai murni dan semangat bekerjasama. Apabila murid menyertai aktiviti berkumpulan seperti pertandingan kawat kaki, sukan ataupun projek kelab, mereka belajar menghormati pendapat orang lain dan berganding bahu mencapai matlamat bersama. Sikap tolong-menolong dan toleransi inilah yang amat penting dalam membina perpaduan di sekolah dan juga masyarakat. Dengan semangat berpasukan yang kuat ini, kita dapat membentuk generasi yang lebih bersatu padu dan juga harmoni. Seterusnya, menyumbang kepada kecemerlangan akademik. Ramai yang beranggapan kurikulum mengganggu pelajaran, akan tetapi hakikatnya kurikulum menyokong kecemerlangan akademik. Aktiviti luar bilik belajar membantu murid mengurus masa, menyeimbangkan tekanan belajar dan juga meningkatkan daya tumpuan. Murid yang aktif dalam kurikulum selalunya lebih fokus, bertenaga dan mampu berfikir secara kreatif. Kajian juga menunjukkan bahawa penyertaan aktif dalam aktiviti luar kelas dapat meningkatkan prestasi akademik kerana ia menggalakkan pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar. Akhir sekali, kurikulum melatih murid menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Apabila murid diberi tanggungjawab sebagai ketua pasukan, setiausaha ataupun pengurus acara, mereka belajar membuat keputusan, merancang dan memimpin rakan-rakan dengan bijak. Pengalaman ini membantu membina kemahiran kepimpinan yang akan berguna di universiti maupun di alam pekerjaan kelak. Justru, kurikulum menjadi asas kepada pembentukan pemimpin muda yang berdisiplin dan berwawasan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kurikulum memainkan peranan penting dalam membentuk generasi muda yang berdisiplin, sihat, patriotik dan berkualiti. Ia bukan sekadar aktiviti tambahan tetapi satu komponen utama dalam pendidikan. Oleh itu, marilah kita menyertai kegiatan kurikulum dengan semangat dan kesungguhan. Kerana seperti pepatah yang mengatakan bahawa kecemerlangan akademik tanpa kurikulum ibarat pohon tanpa akar.